sampai ke jeti Pulau Batam. Review gua tengok dari Sunda, makanan orang Sunda. Mary apa? Jawa? Nias Jawa. Orang Jawa? Ya. Merry Christmas nama. Cantik orang Jawa. Merry Christmas. Terima kasih. Assalamualaikum awak-awak. Hari ni saya ada di jeti Pasir Gudang. Kita nak pergi ke Pulau Batam boh. Untuk pertama kalinya saya nak masuk ke Pulau Batam dan kita nak tengok benda yang kita boleh buat di Pulau Batam. Baik boh. Baik boh. Kita ambil tiket dulu boh. Pulau Batam. Okey awak-awak, sebelum kita masuk kita ambil tiket dulu dengan Pak Umang kita, bawa saya ke Pulau Batam, Duta Pulau Batam. Kita masuk ke Pulau Batam ini. Ni sekali ni. Sekali. Ni boleh. Ini boleh kata. Bagi tiket boh, nak naik ferry ni. Oh, okey. Jom. Kita nak naik ferry. Ferry ke Pulau Batam. Tiket RM195 pergi balik boh. Awak ferry mana nak naik? Baik boh. Hok itu boh. Dolphin 01 Ya, nice. Kita naik di Pasir Gudang ni. Pasir Gudang. Ferry kita. So ferry kita ni. Tiket RM195 pergi balik. Anak-anak dalam 100 berapa lah? 100 lebih-lebih sikit lah. Ferry boh. Saya nak naik ferry tu. Naik ferry kita. Macam ferry nak pergi ke mana? Tulang ni ada. Tulang Kawi juga lah, lebih kurang. Boleh tak? Sejam lebih boh, kita bergerak daripada jeti Pasir Gudang. Kita sampai ke jeti Pulau Batam. Kita dah sampai boh di Pulau Batam. Jadi baik boh kita tengoklah apa ke seterusnya. Agak ada lah benda yang menarik kita boleh buat boh. Baik boh. Oh. Bang, bang. Ya boh depan. Makan dulu, makan dulu. Okey. Asik boh. Allah Akbar. Jom kita pergi makan dulu boh. Belum. Kita jalan-jalan kat lain. Makan kapal. Ada dia di sini.
yang beli lauk nak mau beli banyak. Banyak ada. Kau pakai kata nama Jejen. Saya nak Jejen. Tak. Bila ke mana? Menu dia bos. goreng. Ayam pop. Dendeng kering. Ada. Kompor sama dendeng kering. Ya. Ini nasi. Dan ni ada jual pemata juga wah. Sambil-sambil makan, belum makanan sampai kita tengok batu mata tu. Set mata memang kena bagi ya sini. Set batu mata. Oh. Bersih. Nasi order tadi. Aku dari Pontian bang. Dari Padang, orang Padang. Orang Padang Orang Padang ni lo. Oh. Banyak sidak ah. Orang Padang, orang Padang. Orang Padang. Padang original. Orang Padang. Orang Padang Padang. Bukan Padang bola Bukan Padang bola, bukan Padang Masar. Padang saja. Ya, tapi jangan pada penghuni Padang Masar. Ah. Oh, lauk boh. Dendeng. Oh, ya dendeng tak belum diambil. Ingat ayamnya. Boh. Kantong ko goreng. Kantong goreng. pakai dia se. Wah. Bagang boh. Jom kita makan. Oh, ni baik basuh tangan. Dia pakai ni bang Ni Soal gini ya. Oh. Kita dah orok apa basuh tangan gini. Kita kena basuh tangan di sink kok. Kat Padang dia rasa basuh tangan gitu. Tapi cara dia sini gitu lah. Basuh mesin kok boh. Oh gini juga. Baru buah hati. Baik boh. Kena pergi makan dulu. Pergi ke hotel. Penginapan kita malam ni bos. Pacific Hotel Palace. Pacific Palace Hotel. Desa Jodoh. Wah. Wow. Dia. Ni, saya nak tengok ni bilik. Nombor flat boh, 414. Jom main nombor bilik kita boh. Ni bilik kita lah ni. Berapa harga boh? Ni bilik ni kalau walk in 200 lah. Okey. Tapi saya pakai member dapat 160. Hampir. Masuk tengok. Oh, Ui. Molek ni. Tengoklah. Mana tak ada lobok sini? Dia dah Biasa ada lobok tepi ni kan? Jangan sikit dia bawah dia sini dia flat sikit lah. Ui, luah boh. Tengok. Bagi tengok ni. TV 4. Apa boh nak pilih katil 2 boh? Katil se kita nak tidur 2 orang. Tak lah. Ke penuh? Oh, view lah boh. Sejuk kau ni. Depan tu hotel apa? Novotel dulu. Okey. Hotel ni sebelah belakang ni disco. Oh, Dengan disco. karaoke. Aduh. Jadi kalau orang luar mari dia parking sini, dia nak lift pergi ke tingkat 7. Oh, banyak hiburan kok sini. Ha? Banyak hiburan kok ada. Tu Di masjid. Batang Tu ni. masjid yang kita sembang jemaah tadi tu. Ni ah. Ni bangunan kelabu ni, Omer tengah cari buyer ni. Tu bangunan ni. Ah, ni ayam ni. Bangunan kelabu. Nak jual. Ha. Pas sini nak jadi broker kok. Ha. So, tadi semayang tadi Kiai Sufian baca khutbah tadi. Oh. Tak kenal boh. Dia sebut nama tadi. Ya. Ni pada hari kata robot kan. Sini nama. 160 luah macam ke benda boh. Robot robot kat sini. Oh, ada belah ni rupanya. Robot pun dengan cermin semua ada. Kita biasa masuk bilik robot jumpa robot dulu. Ha. Tipsi dia. Tipsi putih ajaib. Boleh atok BT banyak BT ni. Oh, boleh guna ah. Nak suruh susuk tu. Tandah pun luah. Wih, luah boh. 160 je boh di surat di Batam. Ni hotel 5 star ni.
Pacific ni 5 star. 5 star. Presiden Indonesia yang sebelum ni, Susilo Bambang Yudhoyono datang duduk hotel ni, dia yang rasmi hotel ni. Nanti kau tengok dekat bawah tu ada tulis dirasmikan oleh Presiden Indonesia. Masya Allah. Dia design dia macam kapal. Puas hati. Sama. Nak keluar ke laut. Cuma katil sos je. Minta kalau boleh dua ti lah. Aduh, lepas kahwin sedap makan jalan sini Ani mau. Makan madu sini. 160 je semalam. Ruah macam dia. Aku rasa lah kalau dia Terengganu ni. Katalah Primula 5 star sama dengan dia. 300 dalam tangan. Lebih lagi. Kalau peak season cuti sekolah dia baru ni member nak pergi jadi dekat 1000 ambil member jurugambar metro di Kedah. Nak mari Kedah cek Primula satu malam 1000 pilih masa cuti sekolah. Insya itulah apa bilik 160 kita nak tunjuk lah bilik. Jadi gitulah awak-awak nak mari marilah kena Batam, Pulau Batang pula. Sebelum ni kita pergi Golok mari petang pula. Orang kata mana pergi tempat-tempat ujung ni Kayak kita pergi jauh pula, ada rezeki lebih boh. Kita ikut bajet. Kita ikut bajet saya lah, macam bos tak ada hapang dengan Tegawa dah, Afghanistan kata dah. Jadi kita apa beres boh. Lucu. Ni jual lah ke ni? Porsi Mak Iman ni boleh balik dia. Rima Malaya kan? 4.2 juta. 4.2 juta dulu. Kau berdiri lah. Nak tahu harga Malaysia berapa? Masa Spa. Dah ni bangun. Semua ada atas ni bang. Dia pergi nguruk ni tu. Ni tempat healing. Sini ni kolang bang. Kita tunjuk video ni bukan dia bang, tapi untuk orang-orang yang nak mari at least boleh tahulah Hotel Pacific ni guana kan. Sana gym, sana cafe. Mahal. Bila check in sini je boleh lah, mandi tak ada masalah, boleh guna belaka lah. Nanti memang A1 sini bang. A1 dalam ni ada jacuzzi, ada sauna dalam. Masuk. Sauna Ui, sini hangat dah. Masya Allah. Ikut mari lah. Ikut nak buat benda-benda sini. Duduk lama dia sampai kering kotak. Tak ada hak. Cuma esok cek lah. Sampai masa cek lah. Bye-bye. Awak nak mari Pulau Batam ni boleh pilih lah Pacific Hotel. Macam Pacific Hotel Baju itu baru ni kan. Kalau promo dia. Ni lah. Wah. Baru. Gym. Kita tengok gym jap. Mari kat gym tu. Gym. Kita bawa. Kena pakai kaki. Boleh masuk. Masuk penjara nak tengok dia. Untuk hotel ni semua boleh guna lah. Lengkap gym dia. Lengkap fasiliti yang lengkap. Mana GM hotel tu angkat turun-turun ni? Dekat lobby mari kita jumpa dia. Betul. Yang pakai sebelah sini. Ini khusus super tradisional dan super. Kalau yang lebih pagi ada yang untuk yang Royal Pacificnya 180 menit dengan harga 500. Nah, 3 jam. Ya. 3 jam boy. Berapa bawah duit Malaysia? Kalau ni duit Malaysia dalam RM90 kan. Kalau 370. Kalau yang 3 kurang jam lebih tu, 90 ha. Kalau 3 jam tu dalam 100
RM110 lah. Oh. 3 jam. Yang ni Mary apa? Jawa? Nias Jawa. Orang Jawa? Ya. Merry Christmas nama. Cantik ya orang Jawa. Merry Christmas. Terima kasih. Saya Sumatera. Batak kari. Bukan yang berekor lah. Tak ada ekor ni. Terima kasih Mary. Okey. Mary, terima kasih. Tu apa saja-saja je ni. Kamu dia pun. Tak tanya tak tahu nama apa. Ni nak jumpa GM GM Budak Pak GM Nak jumpa GM Hotel Pacific. Oh, kau yang biasa. Tidak lah kan itu buat video gini. Kita pergi jumpa ni. Oh. Memang full review kita ni. GM mana GM? Pak apa? Ridho Pak. Pak Ridho. Pak Ridho Ahmad. Tu Pak Babe. Oh, Pak Babe, jumpa Pak Babe. Lebih gitu ya Pak. Oh ni GM. GM Hotel Pacific. Kaki dia Pacific Selatan. Kita nak cuba minum bawah. Ni kawan Pok Mang ni. Okay bang, terima kasih. Kawan Pok Mang ni mau pergi minungan. Oh, kita mari makan nasi timbel. Nasi timbel hujan-hujan pun nasi timbel. Saya first time makan nasi timbel. Tak tahu lah macam mana. Tapi kawan-kawan saya kata memang unik dan sedap lah nasi timbel. Jom kita tengok bawah. Hujan. Bismillah. Nasi timbel. Restoran nasi timbel. Ni Abang Ibrahim kita, pemandu pelancong lah. Sepanjang kita ada sini, antara orang yang bawa kita Abang Ibrahim. Jadi mari kita tengok menu dulu. Nasi timbel Saya timbel kopi. Timbel. Dah nak buat hour bawah, si timbel bawah, duduk kayang ke bawah je. Pergi situ, pergi sini. Dah tahu, jadi boh banyak kait ni, banyak tahu tentang nasi timbel. Dari mana-mana bawah? Bagi kami biasa je ni. Wah, baru pertama kali kena review gua tengok. Dari Sunda, makanan orang Sunda. Jadi apa? Piring dia. Special bawah. Ya? Ni makanan dia nasi, dalam ni nasi. Ni ayam goreng. Dia durang bela. Ni ada jering goreng, ada tempe goreng, ikan masin ada bawah ni. Ini sayur dengan ulam. Lepas tu sambal belacan. Lepas tu sayur asam. Sayur asam ni dia bukan masam. Nama je sayur asam. Jadi kita makan nasi. Okey. Mari kadang mari beres lah. Letak atas pinggang ni tu. Nasi letak atas pinggang ni. Pinggang. Lepas tu bila nak makan tu kita ambil lah nasi kat sini. Oh, okey. Sikit-sikit isi tu. Dia lengkap bawah dengan ulam pun semua. Sambil-sambil tu Hidangan yang lengkap. Ni posok ni. Tu dia. Jom kita menikmati dulu bawah. Timbel. Nasi timbel. Makanan orang Sunda. Ini nasi Oi. Timbel lengkap dengan ulam ada. Kacang pun ada. Ikan goreng. Tempe. Ni jering bawah kan? Jering bawah. Jering goreng. Tempe. Ni daun apa pun saya tak tahu lah. Daun kemangi. Daun kemangi. Oh, ni mesti tahu. Daun. Aja. Dia duduk dalam ni bawah. Bukan sama. Oh, dia terik ni. Jadi pun panggil kemangi. Oh. Nasi letak dalam daun pisang. Oh, buku dalam daun pisang. Wangi nasi dia. Wangi baunya. Macam lemang ni. Bos, saya nak makan lah. Bos. Sedap bos, saya rasa sup dia ni
Bismillah. Orang pun masih di kedai ni. Oh, rasa pedas-pedas itu usuk dia apa? Nak sedap. Nasi dia keras sikit. Style keras sikit Baik bawah dah jadi buat kerja bawah. Kalau dah makan ni. Itulah saya dah berapa gemar buat video pasal makan-makan. Tak susah. Sebab kita yang bukan ambil gambar kita nak makan lagi. Sekali kita menikmatilah hidangan nasi timba kita. Baik bawah. Nak suruh abang cerita sikit kalau menu tengah hari tu yang RM22 tu. Kita ada lebih kurang 80 lauk. 80 lauk termasuk sate, apa macam ada ikan bakar juga ada semua. Kita buffet RM22. Air percuma. Lauk dalam macam-macam, ada kari, ada sup, ada nasi Pakistan, ada 5 jenis, 6 jenis nasi Pakistan. Lauk dia pun ada 10, 12 lauk. Makanlah sampai dia tak layak makan, jangan dia buang. Itu saja. Setiap hari bang? Setiap hari 24 jam. 24 jam tidak ada cuti. Restoran Payung Desaru. Terletak di mana bang kalau exactly? Payung Desaru ni ada dekat hentian penawar lama Desaru. Keluar tol, belok kiri dalam 200 meter dah jumpa tempat ni. Lobster cheesy creamy. Bang. Ini satu ekor kita taruh lebih kurang RM90. Kalau pakai ekor, satu ekor, kalau dia nak timbang RM330. Belum diskaun. Rasa apa? Bang.